Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Miss Mastika dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami iaitu Jimmy, Farhan, Farhad, Tracy dan Ikmal akan membentangkan hasil tugasan berkumpulan kami. Pembentangan ini akan dimulai dengan pengenalan, pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu memainkan peranan yang amat penting dalam membina kemahiran berkomunikasi serta pemahaman bahasa dalam kalangan pelajar. Hal ini disebabkan pada era digital ini, teknologi berkembang dengan pesat dan para guru amat digalakkan untuk menggabungkan teknologi dalam pengajaran seharian. Tugasan kumpulan kami memfokuskan kepada penghasilan bahan pengajaran tata bahasa Melayu yang meliputi 5 jenis kata, iaitu kata nafi, kata seru, kata bilangan, kata perintah dan kata arah. Topik pemilihan kumpulan kami berdasarkan kepentingan pelajar untuk menguasai aspek tata bahasa dengan lebih mendalam, kerana tata bahasa merupakan asas kepada pembinaan ayat yang betul dan berkesan. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih Canva, iaitu satu platform reka bentuk berasaskan AI untuk menghasilkan bahan pengajaran berbentuk infografik digital. Canva juga membantu untuk menghasilkan bahan pengajaran yang bukan sahaja menarik, tapi juga mudah difahami oleh pelajar. Tugasan kami juga tidak hanya menekan kepada kandungan tata bahasa, tapi turut melibatkan unsur kreatif dan inovasi melalui penggunaan AI. Pembentangan ini akan disambung oleh rakan saya. Okey, seterusnya adalah objektif projek. Kepada akhir penghasilan projek ini, murid dapat yang pertama meningkatkan pemahaman melalui pendekatan yang interaktif terhadap tata bahasa. Yang kedua adalah mengintegrasikan Canva dan AI dalam pedagogi tata bahasa secara efektif dan berkesan. Yang ketiga, menerapkan elemen kreativiti dan inovasi dalam penghasilan nota tentang tata bahasa yang tepat dan jelas. Itu adalah objektif bagi projek kami. Dan seterusnya, 3.0 adalah justifikasi dan isu pendidikan. Pembelajaran sebelum inovasi seringkali dibayangkan oleh pelbagai masalah yang menghalang pencapaian potensi pelajar sepenuhnya. Masalah-masalah ini boleh dikategorikan kepada beberapa aspek utama, iaitu kekurangan sumber, kaedah pengajaran yang kurang efektif dan kurangnya motivasi dan penglibatan pelajar. Kekurangan sumber adalah merupakan salah satu halangan utama. Ini merangkumi kekurangan akses kepada teknologi, bahan pembelajaran yang mencukupi dan berkualiti serta kemudahan infrastruktur yang lengkap. Seterusnya adalah kaedah pengajaran yang kurang efektif. Ini juga menyumbang kepada masalah pembelajaran. Kaedah pengajaran tradisional yang terlalu bergantung kepada ceramah dan hafalan kurang berkesan dalam merangsang pemikiran kritis dan kreatif pelajar. Kurangnya penggunaan pendekatan pembelajaran aktif seperti pembelajaran berdasarkan projek, pembelajaran kooperatif dan pembelajaran inquiry menyukarkan pelajar untuk memahami konsep dengan mendalam dan mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan sebenar. Seterusnya, kurangnya motivasi dan penglibatan pelajar. Ini juga turut menjadi punca utama masalah pembelajaran. Pelajar yang kurang bermotivasi cenderung untuk kurang aktif dalam kelas, tidak menyiapkan tugasan dan kurang berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Faktor-faktor seperti ini kurangnya sokongan daripada keluarga, tekanan akademik yang tinggi dan kurangnya minat terhadap subjek tertentu boleh menyumbang kepada masalah ini. Dan akhir sekali, masalah dalam pembelajaran sebelum inovasi adalah berbilang dimensi dan saling berkaitan.
Untuk mengatasi masalah ini, inovasi dalam pendidikan amat diperlukan. Inovasi bukan sahaja melibatkan penggunaan teknologi terkini, tetapi juga melibatkan perubahan dalam kaedah pengajaran, pengurusan kelas dan pendekatan kepada pelajar. Dengan pendekatan holistik yang mengambil kira semua aspek ini, potensi pelajar dapat dimaksimumkan dan sistem pendidikan dapat mencapai objektifnya dengan lebih berkesan. Okey, itu adalah justifikasi dan isu pendidikan. Seterusnya adalah proses kreatif dan inovatif. Yang pertama, visual yang menarik dan jelas. Kami menggunakan Canva untuk reka bentuk profesional dan mesra pelajar. Kami menggunakan seperti warna harmoni, ikon dan ilustrasi dan tipografi sesuai untuk tahap murid. Yang kedua adalah aktiviti kuis interaktif. Kuis yang dihasilkan berdasarkan topik yang diajar dan digunakan melalui Google Form dan atau Canva, terutamanya dalam atas talian atau online. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi AI atau ChatGPT. ChatGPT berfungsi untuk menjana soalan dan menghasilkan ayat contoh. Yang kedua, memberikan idea aktiviti pengayaan. Dan ketiga, menyemak struktur tata bahasa. Yang terakhir adalah membantu guru menjimatkan masa dan hasilkan bahan yang tepat. Yang keempat adalah pelibatan aktif murid. Menjawab kuis interaktif dapat membuatkan pelajaran lebih bermakna, menyeronokkan dan tidak pasif. Seterusnya, aplikasi alat AI. Aplikasi yang kami gunakan ialah aplikasi Canva. Canva merupakan aplikasi reka bentuk grafik. Boleh membuat poster, slide, video, kad imbas dan infografik. Canva juga sesuai untuk guru dan murid. Kelebihan Canva, banyak template dan gambar percuma, senang digunakan dan boleh bekerja secara berkumpulan. Kegunaan Canva dalam tata bahasa. Buat infografik jenis kata seperti kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata sendi. Contoh ayat, boleh menunjukkan contoh ayat dengan fungsi jelas, ajar struktur ayat yang betul dan penggunaan imbuhan. Menggunakan penanda wacana oleh itu, namun begitu. Seterusnya faedah kepada murid. Pelajar dapat belajar cara membuat poster kesalahan bahasa, mencipta perteminan jenis frasa, galakkan kerja berkumpulan dan latih kemahiran berfikir dan kreatif. Aplikasi yang kedua yang kami gunakan ialah aplikasi Flipping Book. Flipping Book bermaksud aplikasi untuk membuat e-buku interaktif. Ianya menukarkan fail PDF jadi buku yang boleh flip. Boleh baca e-buku ini boleh dibaca di komputer, tablet atau telefon. Kelebihan Flipbook ialah boleh memasukkan video, pautan dan kuis. E-book ini juga memaparkan buku sebenar. Flipping Book, kegunaan Flipping Book dalam tata bahasa ialah guru boleh membuat e-buku tata bahasa. Contoh kata nama, kata kerja, penanda wacana. Guru juga boleh menyertakan gambar, contoh ayat dan latihan. Yang seterusnya faedah kepada murid. Ianya boleh membuat latihan interaktif, kuis dalam talian dan susunan ayat. Yang terakhir, lebih faham dan tidak membosankan. Seterusnya adalah pelaksanaan inovasi. Sebelum pelaksanaan, kumpulan kami mengadakan perbincangan untuk mengenapasi isu pembelajaran tata bahasa dan cadangan penyelesaian untuk inovasi yang telah kami buatkan, iaitu e-book tata bahasa. Seterusnya, kajian literatur pula adalah merujuk pada pendekatan pedagogi dan penggunaan teknologi terkini seperti Canva dan ChatGPT. Pemilihan alat AI, iaitu kami sekumpulan memilih aplikasi AI iaitu Canva untuk reka bentuk bahan pengajaran yang interaktif. Seterusnya, semasa pelaksanaan inovasi kami membangunkan bahan seperti hasilkan video interaktif, model digital dan kuis tata bahasa.
Selain itu, kami juga mengulang kaji bersama pelajar, iaitu nilai kefahaman dan keterlibatan pelajar dalam sesi pembelajaran. Selepas selesai sahaja pelaksanaan dan sebelum pelaksanaan dan semasa pelaksanaan, seterusnya adalah yang terakhir, iaitu selepas pelaksanaan. Kaji selidik untuk pelajar, iaitu dapatkan maklum balas tentang pengalaman dan keberkesanan bahan tersebut. Seterusnya adalah kami sekumpulan menambah baikkan, iaitu membaiki kandungan dan pendekatan berdasarkan respon pelajar tersebut. Perhasilan e-book ini juga mempunyai cabaran dan penyelesaian. Yang pertama adalah kesukaran hasilkan kandungan kreatif dan inovatif, iaitu kesukaran mencipta bahan yang menarik dan menyampaikan tata bahasa dengan berkesan. Penyelesaiannya adalah kajian terhadap bahan sedia ada yang berkesan dan menggunakan ilustrasi dan aktiviti interaktif sebagai inspirasi. Yang kedua adalah tiada borang maklum balas formal, iaitu maklum balas diperlakukan untuk menambah baik bahan. Penyelesaiannya adalah melakukan semakan secara lisan semasa pembincangan dan rakan-rakan memberikan komen spontan, bantu membuat pelarasan segera dan tingkatkan mutu bahan. Cabaran yang ketiga adalah kekangan penguasaan teknologi AI. Sebahagian ahli kurang mahir menggunakan AI tersebut seperti Canva, ChatGPT atau CapCut kerana ia menyukarkan proses reka bentuk bahan digital interaktif. Penyelesaiannya adalah, pertama, kami juga mengikuti tutorial dalam talian untuk menghasilkan projek tersebut dan bimbingan rakan dan perkongsian secara bersemuka. Yang terakhir adalah cabarannya adalah keterbatasan masa, iaitu kami mengalami kesukaran dari segi atur masa perbincangan dan simulasi bahan pengajaran. Penyelesaiannya, kami juga menggunakan inisiatif seperti Google Meet dan WhatsApp untuk komunikasi fleksibel, dan perbincangan ini juga dihasilkan secara dalam talian untuk membantu selaraskan komitmen semua ahli. Penutup bagi pembentangan kumpulan kami. Melalui tugasan ini, Canva dapat membuktikan bahawa pendidikan kini tidak lagi terhad kepada pendekatan tradisional. Perkara ini kita dapat lihat Canva mampu membantu para guru untuk menyampaikan sesuatu maklumat dengan lebih menarik, kreatif dan mudah difahami. Selain itu, Canva juga mempercepatkan proses rekaan bahan, malah memastikan isi kandungan lebih tersusun dan relevan dengan keperluan pelajar masa kini. Tugasan ini turut memberi pendedahan kepada ahli kumpulan mengenai pentingnya elemen kreativiti dan inovasi dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang mampu menarik perhatian pelajar. Kami berharap tugasan ini sejajar dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu melahirkan pelajar yang celik teknologi, kreatif dan mampu bersaing dalam era digital yang mencabar.
Sekian, terima kasih.